Cantik bunga di tepi jalan, bunga ros warna biru. Kalau hati sedang sedih, bersekolah lambat hari itu. Betul ke pantun aku? Bukan. Bukan macam tu. Habis tu macam mana? Habis tu macam mana Kalau nak tahu, jom kita belajar. Buku apa ni? Wow, buku pantun. Wow. Pantun nasihat, pantun muda, pantun teka-teki, pantun jenaka, pantun agama pun ada. Baiklah, jom kenali pantun. Dalam buku ini, pada buku surat pertama dan kedua, buku ini menceritakan tentang pantun, definisi pantun, ciri-ciri pantun dan juga jenis-jenis pantun. Baiklah, yang pertama, apa itu pantun? Pantun ialah sejenis puisi tradisional masyarakat Melayu yang diciptakan sebagai suatu bentuk pengucapan bagi menyampaikan buah fikiran terhadap sesuatu perkara. Seterusnya, kita pergi kepada ciri-ciri pantun. Kalau kawan-kawan nak tahu, salah satu ciri-ciri pantun adalah rima akhir pantun berbunyi A, B, A, B ataupun A, 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 A. Dan kebiasaannya bagi pantun 4 kerat, baris 1 dan baris 2 adalah pembayang, manakala baris 3 dan baris keempat pula adalah maksud kepada pantun tersebut. Seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis pantun. Kalau kawan-kawan nak tahu, terdapat pelbagai jenis pantun. Yang pertama, pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun jenaka, pantun agama pun ada, pantun adat dan pantun kepahlawanan. Jom nyanyi dengan saya. Seterusnya, kita akan menyanyikan pantun. Bagi aspek muzik, kita akan menyanyikan pantun di bawah sambil melakukan pergerakan mengikut simbol yang telah diberikan. Bagi simbol yang pertama, kita akan menghentak kaki dan simbol yang kedua pula kita akan menepuk tangan. Sebelum kita menyanyi, ayuh kita sama-sama membaca pantun di sini. Burung merpati terbang ke hutan, singgah sebentar di pohon jati. Mari semua jaga kebersihan, tubuh sihat, ceria hati. Jom kita nyanyikan pula pantun ini dengan irama lagu rasa sayang sambil membuat pergerakan mengikut simbol yang telah diletakkan di sebelah pantun. Okey kawan-kawan, jom kita nyanyikan pantun ini. 1, 2, 3. Burung merpati terbang ke hutan, singgah sebentar di pohon jati. Mari semua jaga kebersihan, tubuh sihat, ceria hati. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, Sebelum tu, kawan-kawan jangan lupa untuk imbas QR code di sini. Okey kawan-kawan, selepas kita menyanyi, kita akan melengkapkan pantun di bawah dengan menggunakan perkataan-perkataan yang disediakan. Baiklah, untuk rangkap yang pertama, burung merpati terbang ke hutan. Jadi kawan-kawan boleh ambil perkataan dan letakkan di tempat kosong. Dan sampah ini kawan-kawan boleh letak dalam tong sampah. Jadi seterusnya tadi kita dah nyanyikan. Jadi aspek yang seterusnya adalah aspek pergerakan. Jadi kita akan main dam ular. Apa peraturan permainan ni? Yang pertama, kita perlu baling dadu untuk menggerakkan penanda mengikut jumlah angka dadu.
Yang kedua, jika anda mendapat tangga, itu adalah bermaksud anda mendapat amalan bersih. Jadi anda akan terus naik ke atas. Tapi jika anda mendapat gambar ular, itu adalah amalan kotor. Jadi anda kena turun semula ke bawah. Jadi, apa itu pula maksud siren? Jadi, petak siren ni bermaksud jika murid mendapat gambar siren, murid wajib cabut satu kad soalan red zone. Mana nak dapat soalan tu? Dapatkan soalannya di sini. Jadi, hukuman dan ganjarannya pula adalah jika murid berjaya, murid akan kekal di petak tersebut. Tapi, kalau murid gagal menjawab soalan di sini, murid perlu undur 2 langkah ke belakang. Jadi, jom kita main. Jadi, dalam permainan dam ular ini, murid akan dibahagikan kepada 4 kumpulan, iaitu A, B, C dan D. Jadi, jom kita main dam ular. Saya gegak dulu. 6. Jadi nampak tak kita ada gambar siren. Jadi murid yang mendapat gambar siren ini perlu mengambil soalan pada poket ini. Soalannya adalah ekspresi ceria menawan. Jadi berdasarkan baris terakhir pantun, lakukan pergerakan membentuk bulatan di wajah menggunakan tangan dan diakhiri dengan gaya pos senyum yang paling lebar. Berdasarkan soalan ini, murid perlu melakukan pergerakan berdasarkan soalan ini. Okey, dekat bahagian sini, dekat bahagian muka surat ni, ada 2 aktiviti yang boleh dilakukan oleh murid. Yang pertama, aktiviti tarik dan jawab. Murid-murid perlu tarik mana-mana soalan yang dia minati dan jawab dengan betul, atau baca pantun dengan betul. Dan muka surat sebelah, dia perlu lakukan aktiviti seni visual iaitu collage. Sebelum dia lakukan aktiviti tu, dia perlu jawab mana-mana soalan dekat bahagian sini dengan betul. Kalau salah, dia perlu cuba lagi sehingga betul. Contoh yang pertama, soalan ni menunjukkan pantun. Jadi murid tu perlu baca pantun ni dengan betul. Jadi dalam aktiviti collage ni saya sediakan 4 keping gambar yang berlainan. Murid-murid boleh pilih gambar yang diminati untuk membuat collage dan perlu mengambil kertas warna yang sesuai dengan gambar. Jadi dah faham ke belum? Dah faham. Nak bawa pinjam balik boleh? Mana boleh? Kenapa boleh dah? Saya nak buat pantun juga. Tamatlah sudah Alkisah kami. Terima kasih dan jumpa lagi.